Program Santun Masyarakat STEM Outreach ini telah dilaksanakan di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Zulkifli Mohamad. Program ini melibatkan 135 orang murid yang terdiri daripada murid tingkatan 1 dan juga tingkatan 3. Namun begitu, berdasarkan hasil analisis soal selidik 135 orang murid di sekolah itu, masih terdapat beberapa masalah dalam pembelajaran STEM dalam kalangan murid. Walaupun sebahagian besar murid bersetuju bahawa mereka mengetahui maksud STEM, cartapai menunjukkan masih wujud peratus murid yang kurang memahami konsep STEM dengan jelas. Selain itu, cartapai seterusnya memperlihatkan bahawa ramai murid menyatakan mereka menghadapi kesukaran memahami konsep STEM, di mana menunjukkan masalah utama yang paling dominan ialah pembelajaran yang terlalu banyak formula serta kurang aktiviti praktikal. Keadaan ini disokong lagi oleh cartapai yang terakhir yang menunjukkan hampir separuh murid tidak pernah terlibat dalam aktiviti berkaitan STEM, sekaligus membuktikan pendedahan murid terhadap STEM masih terhad. Pelaksanaan aktiviti STEM Outreach Sea The Sound ini dirancang sebagai satu inisiatif khidmat kepada masyarakat sekolah dengan memberi tumpuan kepada peningkatan kefahaman murid terhadap topik gelombang bunyi khususnya konsep getaran serta menarik minat mereka terhadap STEM melalui aktiviti hands-on, di mana aktiviti ini secara tak langsung dapat membantu murid lebih memahami konsep sains dan dapat mengaitkan dengan kehidupan harian mereka. Selain itu, aktiviti STEM Sea The Sound ini dijalankan sebagai satu kaedah pembelajaran yang lebih menyeronokkan, interaktif dan bermakna kepada murid. Aktiviti ini dinamakan See The Sound, bunyi dan getaran dalam tindakan, iaitu satu aktiviti pembelajaran berasaskan pengalaman langsung yang membolehkan murid melihat kesan bunyi melalui pergerakan objek. Untuk melaksanakan aktiviti ini, kami menyediakan beberapa bahan mudah seperti mangkuk besi yang dibalut dengan plastik wrap, dawai bulu yang digulung kecil dan diletakkan di atas permukaan plastik. Kemudian, tala bunyi yang berbeza frekuensi. Aktiviti ini dimulakan dengan demonstrasi ringkas di mana kami akan mengetuk tala bunyi di atas permukaan plastik. Murid dapat melihat dengan jelas dawai bulu bergerak apabila bunyi terhasil. Selepas itu, murid diberikan beberapa minit untuk mencuba aktiviti ini sendiri secara hands-on supaya mereka dapat mengalami dan memahami konsep tersebut dengan lebih baik. Aktiviti ini meningkatkan kefahaman murid kerana ia menggunakan pendekatan pembelajaran secara hands-on di mana murid dapat melihat, menyentuh dan mengalami sendiri konsep yang dipelajari. Melalui pemerhatian pergerakan dawai bulu, murid dapat mengaitkan bunyi dengan getaran secara konkret, bukan sekadar melalui penerangan lisan. Penglibatan murid secara aktif ditambah dengan kuis ringkas sebagai pengukuhan membantu menilai tahap kefahaman mereka serta menjadikan aktiviti ini lebih menyeronokkan dan berkesan. Menunjukkan ilmu apabila kita mengetuk benda ini akan bergetar. Nampak tak ada kan? Tak ada kan? Mind blowing. Tolong faham yang bunyi ni sebenarnya boleh ditengok daripada segi getaran. Contohnya macam kalau kita pakai tala bunyi ni, kita ketuk. Berdasarkan cartapai ini, majoriti murid iaitu 76% menyatakan setuju dan sangat setuju bahawa aktiviti STEM getaran bunyi membantu meningkatkan kefahaman mereka terhadap konsep getaran dan juga gelombang bunyi. Hanya sebilangan kecil murid sahaja menunjukkan kurang setuju dan tidak setuju. Hal ini membuktikan keberkesanan aktiviti yang dijalankan. Assalamualaikum, saya Amira Izzati Binti Anwar, nombor matrik D2023114889. Refleksi saya daripada program Santun Masyarakat PSM ini adalah program ini telah memberikan pengalaman yang sangat bermakna kepada saya sebagai bakal guru insan profesional. Sepanjang
perancangan, kumpulan kami berdepan dengan cabaran apabila menghadapi kebimbangan kelewatan bahan utama bagi aktiviti kami yang bertajuk gelombang. Namun, aktiviti kami akhirnya dapat dilaksanakan dengan lancar. Walaupun saya berasa risau dan hampir berputus asa semasa persediaan aktiviti, perasaan tersebut betul menjadi kegembiraan apabila melihat respon positif daripada murid-murid. Program ini juga membantu saya membina sikap empati dan inklusif dalam diri saya apabila saya berusaha melibatkan murid yang fasih dengan memberikan mereka galakan, peluang untuk berkomunikasi dan mencuba aktiviti see the sound, bunyi dan getaran dalam tindakan. Saya juga menyedari bahawa pendekatan hands-on dalam pembelajaran berasaskan permainan bukan sahaja meningkatkan minat murid, malah ia mewujudkan suasana pembelajaran yang inklusif dan menyeronokkan. Sebagai penambahbaikan, saya berazam untuk lebih terbuka menerima pandangan rakan sepasukan saya, mengurus emosi dengan lebih baik serta terus mengamalkan pendekatan pembelajaran berasaskan permainan bagi membentuk diri sebagai guru yang kreatif dan profesional. Secara keseluruhannya, program ini membuka mata saya tentang realiti dan pengembangan sebenar seorang guru. Pengalaman ini menjadi titik permulaan untuk saya terus berkembang sebagai pendidik yang berjiwa besar dan penyayang. Salam sejahtera, nama saya Melvina N. Anak Ngabung dengan nombor matriks D203 1107 517. Sepanjang program, saya berasa sangat gembira dan juga teruja apabila melihat murid terlibat secara aktif dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Antara cabaran yang dihadapi termasuklah perbezaan tahap kefahaman murid, kekangan masa dalam menjalankan aktiviti dan juga suasana yang bising. Oleh itu, pengalaman ini telah mengajar saya bahawa seorang guru hendaklah bersikap fleksibel, kreatif dan juga peka terhadap keperluan murid. Untuk masa hadapan, saya akan rancang penyampaian konsep yang lebih teratur, penggunaan bahan bantu visual dan libatkan murid secara aktif supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna dan juga efektif. Secara keseluruhannya, pengalaman ini telah memberikan saya pendedahan sebenar tentang profesion keguruan dan juga meningkatkan keyakinan diri saya sebagai seorang bakal guru yang mampu memberikan impak secara positif kepada murid-murid dan juga orang di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Damia Madina binti Kamaluddin, memegang nombor matrik D2023 1107512. Pelaksanaan program Santun Masyarakat STEM Outreach telah memberikan saya pengalaman yang sangat bermakna sebagai seorang bakal insan guru profesional. Melalui program ini, saya mempelajari kepentingan bekerjasama, komunikasi dan toleransi dalam bekerja secara berkumpulan bagi menjayakan aktiviti bersama masyarakat. Di samping itu, program ini turut mendedahkan saya kepada realiti cabaran sebenar dunia pendidikan, terutamanya dalam menarik minat murid terhadap pembelajaran STEM. Saya belajar bahawa seorang guru bukan sahaja perlu menguasai isi kandungan pelajaran, tetapi juga perlu kreatif dan fleksibel dalam menyampaikan pengajaran agar murid dapat memahami dan menikmati proses pembelajaran. Kesedaran ini telah membuka perspektif baharu dalam diri saya tentang tanggungjawab seorang guru di dalam bilik darjah. Akhir sekali, program ini menyedarkan saya tentang kepentingan keyakinan diri dan keberanian untuk bersuara. Pengalaman ini menjadi satu permulaan kepada penambahbaikan diri saya ke arah menjadi seorang guru yang lebih berkeyakinan, bertanggungjawab dan profesional. Kita dah habis guys. Yay! Hi, stop!